Al-Hasan bin Abu Umayyah meriwayatkan dengan katanya, aku dengar Umamah berkata, Allah. Seorang lelaki bermimpi melihat di atas pintu syurga ada suatu tulisan yang berbunyi yang bermaksud kelepasan daripada Allah yang maha mulia lagi maha penyayang bagi Umar bin Abdul Aziz daripada azab yang sangat pedih pada hari pembalasan. Muaz, khadam kepada Zaid bin Tamim, meriwayatkan ada seorang lelaki dari kalangan Bani Tamim bermimpi melihat suatu tulisan bertaburan turun dari langit, iaitu Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal kitab minallahil azizil hakim. Bara'atun li Umar bin Abdul Aziz min azabil alim. Inni anal ghafurur rahim. Maksudnya, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ada setengah terjemahan kata lagi maha betul lah, maha pemurah, betul lah. Catatan ini adalah daripada Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Catatan ini adalah daripada Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Kelepasan bagi Umar bin Abdul Aziz daripada azab yang pedih, dan sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Ini bukan wahyu ya. Ini bukan hadis. Ini mimpi orang soleh tentang khalifah yang soleh, yang adil, yang takwa, yang dekat dengan Allah, bernama Umar tentang khalifah ini yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Al-Laits bin Sa'ad ini yang rasanya Imam Laits kan, yang pendiri mazhab dia lah. Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan seorang lelaki dari negeri Syam telah mati syahid. Setiap malam Jumaat beliau akan datang berkomunikasi dan bermesra dengan ayahnya dan bermesra dengan ayahnya dalam mimpinya. Pada suatu malam Jumaat, lelaki tersebut tidak datang menemui ayahnya dalam mimpi sebagaimana biasa, tetapi malam Jumaat berikutnya beliau datang kembali. Oleh itu, ayahnya pun bertanya kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya ketiadaanmu pada malam Jumaat lepas telah menyedihkan dan menyulitkan diriku. Jawab anaknya, aku menghilangkan diri daripada menemui ayah kerana pada malam Jumaat tersebut kami para syuhada telah diperintahkan supaya menemui Umar bin Abdul Aziz. Arahan ini dikeluarkan dan pertemuan ini berlaku adalah selepas Umar bin Abdul Aziz baru wafat. Fasal ke-28. Hasil tahunan Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik menjadi khalifah. Abdul Aziz bin Umar meriwayatkan bahawa suatu ketika Abu Ja'far Al-Mansur bertanya kepadanya, berapa banyakkah hasil tahunan ayah engkau semasa dilantik menjadi khalifah? Jawabku, 40,000 dinar. Tanyanya lagi, berapakah jumlah hasil tersebut ketika Khalifah Umar wafat? Jawabku, 400 dinar sahaja. Dan kalau Umar masih hidup selepas itu, aku rasa hasil tersebut akan semakin berkurangan. Dia punya jimat, dia tak nak pakai benda yang tak perlu, dan dia, maknanya 40,000 tu masa dilantik dia khalifah. Mana income Khalifah Umar. Masa lantik dia khalifah, duit dia 40,000 dinar. Belum lantik, masih baru lantik. Masa dah wafat, 400 dinar. Dia banyak infak, dia banyak bagi kepada orang yang memerlukan. Fasal ke-29. Timbunan harta di zaman pemerintahannya. Umar bin Usaid berkata, demi Allah, suatu ketika sebelum Khalifah Umar wafat, telah datang kepada kami seorang lelaki membawa timbunan harta yang banyak sekali.
Kemudian lelaki itu berkata, bolehkah kalian semua tolong bahagikan semua harta ini kepada sesiapa sahaja yang kalian rasa layak untuk menerimanya? Lelaki tersebut berbuat demikian kerana beliau sendiri tidak mampu untuk membahagikan semua hartanya bersendirian. Kerana Umar telah menjadikan manusia pada masa itu semuanya kaya raya. Ini berkat orang yang alim dan orang adil. Orang Allah siap cari orang untuk bagikan harta. Barokah pemerintahan yang adil oleh seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Fasal ke-30. Nasihat Abdul Malik, iaitu anak Umar terhadapnya. Syuaib berkata, telah diceritakan kepadaku bahawa suatu hari Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz telah datang menemui ayahnya Umar. Dan berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, apakah jawapan yang akan Tuan berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak bila Tuan disoal olehnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya, Tuan, wahai Umar, engkau melihat sesuatu bid'ah berlaku tetapi engkau tidak menghiraukannya, dan engkau mengetahui mana-mana perkara yang sunnah tetapi engkau tidak menghidupkannya? Jawab ayahnya, yakni Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu dan menganugerahkan segala kebaikan daripada anak-anakmu. Wahai anakku, sesungguhnya kaummu telah mengukuhkan pegangan mereka terhadap perbuatan bid'ah ini dengan menyimpulkannya dan mengikatkannya dengan beberapa simpulan dan ikatan, iaitu dengan membudayakannya dalam kehidupan harian mereka. Jika aku cuba memaksa mereka meninggalkan bid'ah tersebut, aku khawatir mereka akan melakukan pemberontakan terhadapku yang kemudiannya akan membawa kepada berlakunya pertumpahan darah yang banyak. Demi Allah, sesungguhnya kehilangan dunia bagiku lebih ringan kurasakan daripada tertumpahnya segenggam darah orang-orang Islam dengan sebabku. Bukankah engkau suka jika semua hari yang pernah ditempuhi oleh ayahmu semasa hidup di dunia ini digunakan untuk menghapuskan bid'ah dan menghidupkan sunnah? Mana Umar bin Aziz ni fikir panjang untuk supaya orang meninggalkan bid'ah ni, dia tengok keadaan macam mana. Itu tanda dia cerdik. Dia faham fiqah apa semua lah kan. Jadi maknanya dia faham keadaan begini, kalau aku macam dakwah Wali Songo lah. Ada benda yang dia rasa macam tak sangat-sangat lah, bid'ah yang tak teruk sangat, dia biarkan. Sebab apa? Kadang-kadang kita terlampau dilihat macam anti bid'ah, akhirnya menyebabkan masyarakat jadi tegang. Kau ni semua tak boleh, semua bid'ah. Maknanya macam ni. Mungkin di zaman itu pun berlaku perkara-perkara bid'ah yang mungkin pada Umar masih ringan lagi lah. Bid'ah apa ada dua jenis hasanah dengan sayyi'ah kan. Yang baik dan yang buruk. Mungkin pada kacamata Umar sebagai pemerintah untuk mengekalkan ketenangan dan keamanan yang rasanya yang tak berat sangat, agaknya lah wallahualam, aku biarlah, kira aku tutup mata lah. Ini bukan aku takut benda-benda kecil ni, bukanlah aku bising kan, betul-betul orang Arab tahulah, orang Arab yang berontak betul, mati pun matilah. Jadi Umar jaga jangan disebabkan fatwa dia atau pandangan dia supaya menghapuskan bid'ah yang mungkin sebenarnya tak adalah teruk mana pun. Jadi daripada kononnya dia nak tegas sangat nak buat sunnah, sampai menghapuskan bid'ah, dia khawatiri rakyat yang bangkit memberontak dan akhirnya berlaku tumpah darah tu yang dia tak nak tu. Jadi mungkin pada pandangan Umar lah, wallahualam, waqi' keadaan semasa tu macam mana, dia mungkin mungkin bid'ah yang tak teruk sangat kot dibiarkan sebab takut ni lah jadi pemberontakan, tumpahnya darah muslimin, dia pula akan menjawab di akhirat lagi pening kepala. Jadi dia memang menghidupkan sunnah, dia menghapuskan bid'ah, tetapi mungkin tengok waqi' juga keadaan semasa. Jadi boleh jadi itulah agaknya keadaannya.